Kedua, visualsnya cantik, estetiknya cantik. Kalau kamu meminati Before Sunrise, arahan Richard Linklater, kamu meminati Before Sunset, arahan Richard Linklater, filem ini seolah-olah satu homage kepada kedua-dua filem itu kerana banyak shot dan banyak framing dia mengingatkan saya kepada kedua-dua filem itu. Dalam perbualan antara kedua-dua watak ni, mirip perbualan antara watak Ethan Hawke dan Julie Delpy, di mana mereka mengenali masing-masing melalui perbualan tentang hidup, kosmos, politik, keluarga, minat, keperluan batin, kopi, kerja-kerja aktivis dan sosial dan sebagainya. Jadi filem ni banyak baik-baik dan detik-detik sebegitu, tapi bukan saya nak cakap diorang tiru. Cumanya dia mengingatkan saya kepada kedua-dua filem tu, terutamanya apabila momen-momen atau detik-detik di mana watak-watak itu sedang berjalan sekitar Zagreb. Banyak shots yang dia ambil tu seolah-olah, saya rasa macam tu lah, saya tak kata yang dibuat macam tu, seolah-olah dibuat homage kepada Before Sunrise pada ketika sebelum diorang berpisah dekat stesen tu, dia bagi banyak montage. Dia pergi kat tempat ni kat Vienna, dia pergi kat tempat ni kat Vienna, banyak momen-momen macam tu. Dan framing kamera dia, camera work dia cantik sebab dia macam tengok David Fincher punya filem. Bila camera work ni macam ni, kita tahu ini adalah our eyes, mata kita dan tumpuan kita kena pergi ke situ, kena pergi ke watak tu, kena pergi ke emosi itu. Dan dia berjaya memaparkan detik-detik di mana macam contoh sore, dia bergelut dengan perasaan kasih dia, perasaan trauma dia, perasaan sedih dia, di mana dia alamak, aku kembali kepada detik ini tetapi maknanya lain. Jadi aku tak bahagia, aku sedih. Tapi sedih untuk kali keberapa. Jadi dia berjaya menyampaikan benda tu. Dan semua ni jatuh pada arahan Yandy Lawrence, kerja yang sangat-sangat baik daripada DOP. Prinsipal fotografi yang hanya sebulan berjaya menyampaikan banyak shot-shot, frame-frame yang sangat indah. Walaupun latar belakang dia di Zagreb, filem ini kerana kedua-dua watak utamanya masih terasa seperti sebuah filem Indonesia. How the hell did you do that, Yandy? I pun tak tahu. Baik, itu adalah perkara kedua yang sangat baik.